Aku mana? Kadang-kadang bila hijab aku terbuka, aku boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Cerita ni berlaku masa aku belajar dekat UiTM Melaka. Malam tu, lepas siap assignment, aku berdiri depan tingkap bilik. Dari situ aku boleh nampak college siswi. Tengah termenung, tiba-tiba aku nampak kain putih melayang masuk ke salah satu bilik. Aku tergamam, tapi aku fikir mungkin mainan mata. Aku diamkan saja. 2 hari lepas tu, aku terdengar jeritan. Kuat, kasar, siap mencarut. Dari bilik aku nampak ramai pelajar lari ke arah dewan makan. Rupanya, ada yang terkena histeria. Bukan seorang, makin lama makin ramai. Pihak kolej terus panggil ustaz-ustaz dari Darul Syifa. Semua pelajar dikumpulkan di pusat Islam untuk solat hajat. Lepas tu, aku sukarela jadi kumpulan azan. Kami laungkan azan dari bilik ke bilik untuk pagar asrama. Tapi, masa rawatan Ruqyah dijalankan, hijab aku terbuka sekali lagi. Aku nampak seorang pelajar yang dirawat keluar tanduk dari kepalanya. Ada seorang lagi diselubungi kain putih yang kejap ada, kejap hilang. Yang paling pelik, aku nampak benda bulat bercahaya warna biru, macam pau, tapi melekat dekat kepala pelajar. Lepas tu benda tu muncul satu lagi dekat kepala kawan dia pula. Dan dekat pintu pusat Islam, aku nampak makhluk berjubah putih lusuh, rambut panjang, tak ada mata, berdiri, merenung ke dalam, tak bergerak. Tapi aku rasa dia tahu semua yang berlaku. Esoknya kampus kembali tenang. Tak ada lagi histeria dan aku masih tertanya, apa sebenarnya benda biru tu dan makhluk tanpa mata tu? Dia tunggu siapa sebenarnya?